jangan pernah pandang rendah kepada kemampuan kemas di seluruh negara. Ada perpatih jadi pemimpin, akar kuat langkah moden kita. Memang jiwa kita mahu melihat bahawa kepimpinan Negeri Sembilan ini menjadi sebuah negeri yang berada di garisan paling hadapan dari segi pembangunan modal insan untuk mendidik anak-anak supaya cemerlang dalam bidang pendidikan di awal persekolahan mereka.